Assalamualaikum, selamat datang ke channel Data Tech. Hari ini saya akan ajak anda macam mana anda nak tukar lirik ataupun tukar anda punya style lagu yang anda dah buat dekat Suno ini. Okay. So basically, ini adalah uh, ya lagu anda lah, dan kemudian lagu yang saya nak ubah adalah lagu ini. Lagu ini saya just parody sajalah untuk TikTok, dan bunyi dia sedap. Sedap. Lirik yang saya ambil ni daripada Trik lah. Sajalah nak menyakat mereka itu kan. Tapi reaksi saya upload dekat TikTok tu memang tak luar biasa lah. Banyak yang nak versi yang serius lagi lah. Jadi saya dah sediakan dah lirik yang versi serius dan dah susun cantik dah. Tapi macam mana kita nak ubah? Okay, ni cara dia. Kita pergi ke lagu yang kita nak. Macam ni lagu yang saya nak. Tekan titik 3 dan tekan kat bahagian cover. Di sinilah anda boleh tukar lirik yang anda nak ataupun style yang anda nak. Mungkin anda nak versi akustik. Lagu asal tu adalah rock dan anda nak buat versi akustik. Ya, boleh. Tak ada masalah. Cumanya kalau anda nak kekalkan dia punya tone suara dia, anda haruslah type sama tone suara yang anda nak tu. Maksudnya anda katalah dekat bahagian start tu, saya nak kekalkan suara begitulah. Macam itulah. Anda binalah ayat sendiri dalam bahasa English. Macam kes saya ni, saya nak tukar lirik saja. Style apa semua, saya masih nak dia kekalkan. Cuma kat sini, kalau kita nak style yang sama juga, dia tetap akan tukar. Maksud katanya, dia tidak 100% sama seperti yang original kita generate itu. Ini masalahnya kalau kita generate tapi kita tak berhati-hati ketika kita nak generate lagu. Lirik kita kena check, style kita kena check, setting kita kena check. Macam saya ni, kita dah paste dah dia punya style dia. Kemudian saya tekan advance option. Saya ambil lelaki. Okay, ni semua okay, tak ada masalah. Mungkin saya bagi naik sikit untuk dapatkan ketepatan yang lebih lagi. Anda boleh setting lah kalau anda ni pengguna yang pro. Kalau percuma tu anda just tukar macam tu sajalah. Okay. Dan saya akan copy paste saya punya lirik. Bahagian ni saya nak dia ada instrumental lah. Ada untuk dia rehat sekejap lah. Dan masuk verse 2 terus masuk chorus. Okay. Okey, kita dah sudah setting apa semua. Jom kita generate. Okey, kalau bagi anda, kalau anda nak tahu perbezaan antara lagu yang original dengan lagu yang saya dah tukar tu, anda pergi ke TikTok saya dan anda boleh nilai sendirilah macam mana audio dia antara kedua-dua lagu yang original dengan yang saya dah tukar. Okey, yang masa cover ni juga anda boleh cover lagu. Maksudnya anda boleh upload lagu anda, kemudian anda suruh AI tu tukar style ataupun cover dinyanyikan mungkin perempuan ke lelaki ke, anda boleh tukarlah. So ini adalah basic lah saya ajar kepada anda, tutorial macam mana anda nak tukar, macam mana anda nak tukar lirik ataupun anda nak tukar style anda lah. Jom kita dengar sama-sama. Kehadapan Dinda yang telah berjaya menambat hati Kanda. Tujuan Kanda menulis di sini ingin meluahkan perasaan Dinda yang sudah lama terpendam ini, yang telah lama mengintaimu dari jauh. Okey tuan-tuan, kita sampai sini saja. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan juga bye-bye. Selamat pagi bidadariku, semoga fajar yang menyingsing membuka tabir